Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita dalam Kitabul Ilm, bab fadlil ilm, kitab ilmu dan bab berhubung dengan kelebihan ilmu. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan kata Al-Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Ulama-ulama hadis ini mereka berbeza pendapat tentang maksud Tirmidzi hasan sahih. Dia tak hasan saja, ada hasan sahih. Berbagai-bagai pendapat hari itu telah kita sebut. Lalu antaranya mereka berpendapat At-Tirmidzi melihat hadis itu datang melalui jalan yang hasan dan juga jalan yang sahih. Hadis ini yang sebenarnya insya-Allah ia berada pada darjah hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini di dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Kita ada beberapa kitab di dalam ilmu hadis, di dalam himpunan hadis ini kita ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud dan sunan-sunan yang lain. Kenapa kitab-kitab ini dinamakan dengan sunan? Sedangkan kita dengar pula ada pula kitab yang dipanggil musnad, Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la. Kenapa kadang-kadang dia panggil musnad dan kadang-kadang dia panggil sunan? Bukan Sunan Kalijaga tu lain. Sunan ialah jamak kepada sunnah, plural kepada sunnah. Maksud sunnah-sunnah. Kitab-kitab sunan ini pengarang-pengarangnya menyusun hadis berdasarkan kepada bab-bab sunnah ataupun bab-bab fiqh kalau kita nak kata lebih dekat. Jadi semua kitab sunan ni ada tajuk-tajuk dia yang diletakkan oleh imam-imam ini, dan mereka ni susun hadis berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang mereka pilih. Di bawah tajuk ni mereka tak hadis-hadis tertentu, di bawah tajuk ni mereka tak hadis-hadis tertentu. Jadilah kitab pada mereka. Kalau Abu Daud yang susun, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Adapun kitab musnad ialah kitab yang mana tuan pengarang penghimpun hadis tu dia tak penting tajuk. Dia penting hadis ni sanad. Sanad apa? Sanad bagi sama. Maka dia letak hadis Aisyah tu Aisyah saja. Kalau hadis daripada Amr bin As tu Amr bin As saja. Dia tak kira tajuk apa hadis tu, aku tak penting. Yang penting nama rawi mau sama. Dengan itu dinamakan dengan musnad. Namakan dengan musnad. Hadirin mukminin sekalian, sajalah saya sebut secara ringkas. Daripada Anas, yakni Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada imam yang terkenal iaitu Malik bin Anas. Malik bin Anas bukan Anas bin Malik.
Malik bin Anas apa? Imam